Kom, even tukang gunting rambut pun dia tak gunting rambut dia sendiri tau. Dia kena dapatkan khidmat rakan-rakan yang boleh gunting rambut dia. Okey, apa yang saya nak cakap kat sini adalah tentang bagaimana kalau kita merasa diri kita ni dalam keadaan yang mempunyai masalah lah, ada isu. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang sepatutnya, yang pakar, okey. Paling tidak pun you jumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan khidmat kaunseling. Sekiranya anda menghadapi masalah tentang kerjaya, di tempat kerja, dekat tempat kerja tu ada masalah dengan bos ke, dengan rakan sekerja ke, ataupun ada masalah tak tahu apa kerjaya yang sepatutnya anda ambil, jumpa dengan kaunselor. Kaunselor ni dia boleh membantu anda. Okey, bukan ini yang saya nak betulkan sikit. Kaunselor bukannya memberikan nasihat directly kepada anda apa nak kena buat dan jalan mana yang anda patut ambil. Kaunselor ni dia akan bukakan minda kita untuk anda nampak jalan itu sendiri. Okey, supaya anda sendiri yang mengambil keputusan untuk nak buat apa. Okey, kaunselor tidak akan directly bagi tahu, okey, awak kena buat ini, awak tak boleh buat yang gini. Itu coach. Right? So kaunselor dia akan membimbing anda, dia akan buka minda kita supaya kita tahu apakah perkara-perkara yang elok untuk kita buat, apa perkara-perkara yang tidak elok untuk kita buat. Okey, dia akan buka minda. Kita sendiri yang akan nampak benda-benda ni. Right? So itu dia kaunselor, right? So di OUM ni kita ada kursus Master of Counselling dan kita juga ada sijil asas counselling. Tak lama, 3 bulan saja kita dah boleh belajar dan dapat ilmu-ilmu introduction tentang dunia counselling itu. 3 bulan je kita belajar online. Master of Counselling kita akan belajar face to face. Itu keperluan lah. Lembaga Kaunselor Malaysia dah bagi tahu setiap kursus counselling di Malaysia kena belajar face to face. Kecuali lah sijil asas counselling kita ada secara online. Kita juga ada sijil professional counselling kesihatan mental, mental health. Ini juga secara online. Kita akan lancarkan tidak lama lagi. Sekejap je lagi. Dalam masa 3-4 bulan kita akan lancarkan. Sebenarnya dah lancarkan. Kita nak masukkan terus. Kita nak offer dah juga di OUM. So kepada anda semua yang ingin mengetahui dunia counselling, jom di OUM. Assalamualaikum.